Cubaan pendatang asing tanpa izin parti meloloskan diri sebaik menyedari serbuan jabatan imigresen di pasar malam Taman Maluri Ceras hanya sia-sia apabila mereka dikepung pihak berkuasa. Daripada 500 individu yang diperiksa, seramai 200 warga asing ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan imigresen. Op kutip ini dijalankan hasil risikan selama 2 minggu. Ia digerakkan Jabatan Imigresen dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Tepat jam 6 petang semalam, pasukan operasi mengepung laluan masuk ke pasar malam itu sebelum pegawai imigresen yang menyamar sebagai pengunjung memulakan operasi. Seramai 407 warga asing dan 93 rakyat tempatan diperiksa dalam operasi berkenaan. Hasilnya, 200 warga asing ditahan membabitkan 125 lelaki dan 75 wanita. Mereka merupakan warga Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Vietnam, China, Pakistan dan India. Antara kesalahan yang dikesan termasuk tinggal melebihi tempoh dibenarkan, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan dan melanggar syarat PAS.